Yang sini jap. Jam azan. Rumah kita jauh dengan surau. Kadang kita tak dengar bunyi azan. So I bought this jam azan from Afala. Sama macam dekat rumah itu. Ayung belikan hari tu. Cuba buat tengok dulu dekat sini. Dia tulis apa? Ni saya tulis now. Snaf maksud Siti Nawara dan ada zikir. Dalam ni bukan ada lawangan azan je tau. Dia ada zikir, ada selawat 30 juzuk lagi bacaan Al-Quran. Ya. So setiap kali masuk waktu dia akan bacakan Al-Quran. Dia ada bagi sekali dengan buku panduan. So senang lah nak tengok. Dalam ni ada remote dengan plug sekali. Kalau nak letak dekat bawah boleh, dekat atas pun boleh juga. Dalam buku panduan ni dia ada zone code. Jadi korang jangan risau. So, dekat tepi jam ni dia dah ada plug and then you just on here. Sini ada waktu tarikh dan waktu-waktu azan. Jadi tak adalah terlepas waktu solat. Subuh tu nak bangun pagi takut tak dengar azan, dah ada azan dekat sini. Dalam ni ada zikir pagi, selawat, zikir petang, ruqyah. Macam ni berapa wak? Saya nak beli untuk mi walid lah. Saya dah bandingkan dekat kedai-kedai lain. This the cheaper one. Dia beli untuk mi walid juga. Kita dah setengah jam dekat sini. Dia setting. Dia nak tengok suara mana yang sesuai, yang sedap untuk didengari. Dan surah-surah dipilih untuk setiap waktu.